Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ini saya nak tunjukkan cara macam mana nak add attendant point kat dalam sistem ZK Bio CV Security. So sekiranya first kali kena pergi kat sini, nampak ada ni, pergi ke attendant. Alright. So bila ni first step first step ada banyak dia punya menu. So pergi attendant management. So untuk contoh kali ni kita nak letak maybe ada satu device check in, satu device check out. So kita boleh pergi ke attendant point ni attendant point. So create new attendant point. So contoh ini maybe HQ check in. So contoh HQ check in, klik sini access control. Device tu ada kat mana? Contoh kalau kita ke HQ maintenance, dia akan show device yang ada kat sini je lah. So untuk video kali ni kita tengok HQ je lah, senang. HQ building, device kita nak ambil check in. So masuk sini check in, klik OK. Right, klik OK. So HQ check in dia ada device name dia check in. Kita buat lagi satu attendant point dah. So ini HQ check out. Right, sama juga, masukkan device HQ building, kita masukkan check out. Alright, okay, settle. Kita dah set dia punya attendant point dah. Kiranya siapa yang check in menggunakan device yang ni, yang nama check in ni, dia akan kira sebagai check in. Siapa yang check out kat sini, dia akan kira sebagai check out. Okay, itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.